Dari lintasan Olimpik Berlin 1936, Louis Zamperini adalah simbol kepantasan dan harapan Amerika. Namun, takdir berubah sekelip mata. Perang Dunia Kedua meletus dan pelari pantas ini menjadi pengebom di udara Pasifik. Mei 1943, enjin pesawat Green Hornet gagal. Mereka terhempas ke dalam lautan yang luas dan ganas. 3 orang terselamat. Tiada makanan, tiada air. Hanya sebuah rakit kecil di tengah kesunyian yang membunuh. 47 hari hanyut. Mereka melawan jerung lapar, matahari yang membakar kulit dan kelaparan yang menyiksakan. Apabila mereka fikir mereka diselamatkan, mimpi ngeri sebenar bermula. Mereka ditangkap oleh tentera laut Jepun. 2 tahun sebagai tawanan perang, Louis diseksa secara fizikal dan mental, terutamanya oleh korporal yang digelar The Bird. Keadaan di kem tahanan sangat mengerikan, kotor dan penuh dengan penderitaan tanpa henti. Tetapi, semangat Louis tidak boleh dipatahkan. Walaupun dipukul dan dihina, dia enggan tunduk kepada kekejaman. Ogos 1945, perang tamat. Louis pulang ke rumah, bukan sebagai pemenang pingat emas, tetapi sebagai wira yang terselamat. Kisahnya bukan tentang kebencian, tetapi kemaafan. Louis Zamperini, bukti bahawa semangat manusia itu tidak terpatah.